Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila sebut tentang ibadat, kehidupan kita sehari-harian, sudah pasti yang kita nak ikut contoh ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur pula dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Semalam datang satu orang Cina, umur 35 tahun, jumpa saya nak masuk Islam. Saya kata, marilah kita Islam. Nama apa? Nama Kong, kata dia. Kong apa? King ke? Bukan, kata dia. Nama saya Kong dot. Saya tak boleh habis sebut nama lah. Dah masuk Islam, saya tanya dia, apa bubuh nama apa? Dah fikir dah nak bubuh nama Islam? Belum fikir. Saya kalau bubuh nama saya yang asal boleh tak, Datuk? Boleh. Apa makna nama yang asal dalam bahasa Cina? Apa makna? Tak ada makna apa-apa. Hantam sajalah, boleh bubuh. Senang aja masuk Islam, tuan-tuan. Tak ada saya tanya pada dia, kamu nak kahwin ke? Kamu nak apa ke? Janji dia Islam. Alhamdulillah, tuan-tuan. Setiap bulan ada saja orang yang datang jumpa saya untuk meluk agama Islam. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak, tuan-tuan. Ya, berkat kita dakwah, ceramah semua, tengok televisyen ni. Hamba Allah semalam ni, ya, dia tengok televisyen, cerita kalau dah jodoh, maka dia pun berjodoh dengan Islam. Tu pun ada orang yang benci kalau dah jodoh. Dia panggil kalau dah bodoh.